Kalau motosikal besar ni kita akan hantar pergi ke bengkel-bengkel besar kan. Tapi untuk kali ni kita cuba untuk buat pertama kalinya, buat semua perkara berkenaan dengan motor ni sendiri. Okay, untuk start kerja kita kena buka dulu pelana tempat duduk ni. Okay, untuk motor ni saya kena buka dulu dia punya bahagian side A ni, so that nanti kita boleh access pada wire untuk magnetic coil lah, dia ada kat atas ni. Senang nanti untuk buat kerja dekat area sini lah. Untuk buka side panel ni senang je, sebab dia banyak menggunakan klip, so ada satu skru je yang pegang dia kat sini. Kita boleh susun skru-skru dalam ni lah, klip. Okay, untuk senang kita buka area sini, kita kena buka juga cover set untuk rantai depan ni. So, jom buka. Okay, ni dalam cover set ni lah. Oh, memang penuh. Kat sini apa yang kita nak buat ialah kita nak identify mana satu wire untuk magnetic coil tu. So, inilah magnetic coil tersebut. Okay, so jadi ni magnetic coil dah cabut. So kita nak test dengan multimeter. Okay, ni multimeter kita gunakan untuk check lah condition. Magnetic coil kita ni dia ada dua wire je lah, merah dengan hitam. Merah ni letak dekat V ohm MA, yang COM ni dekat hitam. So on kan dia. So ni kita check resistance. So bila nak check resistance, kita pulas check ke resistance. So dia akan letak satu ni error lah kan. Okay, ni yang baru, pada dia mesti kena sama. Okay, ni putih, ni hitam. So dua-dua ni sama. Kita kena test semua lubang dengan masukkan kita punya hujung ni ke dalam kita punya lubang lah. So kalau kita masukkan 4 saja. Lubang seterusnya dia ada 4 lubang, 3 lubang. Okay, 4. Maksudnya dia punya meter ni tak ada fluctuation. Static 4. Okay, itu kiri kanan pula lubang. Jadi yang baru ni dia punya current bila dah di apply resistance kat sini, standard je 4 kan. So good lah yang baru ni. Okay, yang lama ni kita kena test. Kalau dia fluctuate tak static macam 4 tadi, something wrong. 10 tengok, 10, 11. Ini pun dah 10. Okey, jadi selepas kita test dengan multimeter, ada bacaan yang 10, 9, 11 untuk setiap konektor ni lah. Jadi dia tak berapa stabil. So bila tanya ChatGPT, dia menunjukkan yang magnetic coil ni dah winding off lah, maksudnya winding down, ataupun dia dah makin deteriorate lah, makin lama dia dah makin hilang keupayaan menghasilkan elektrik yang stabil lah untuk charge balik kita punya motor punya bateri kan.